Yes! Sinopsis cerita. Bab 1. Pokok duit persahabatan. Pagi yang ceria di dataran Kampung Harmoni. Cahaya matahari bersinar di antara daun-daun pokok yang besar. Kampung Harmoni sentiasa meriah dan ceria. Penduduknya datang daripada pelbagai kaum. Mereka hidup dengan aman dan sering membantu antara satu sama lain. Wah! Antara perkara istimewa yang terdapat di kampung ini adalah keajaiban sebatang pokok besar di tengah dataran kampung. Pokok ini dikenali sebagai pokok duit persahabatan. Pada petang itu, mereka menyanyikan lagu bersama-sama apabila berkumpul beramai-ramai. Mari kawan, mari semua, jaga alam, jaga desa. Kalau hati hidup bersatu, rezeki datang tanpa jemu. Pegang tangan kawan kita, tanpa kira bangsa apa. Kalau kita hidup bersatu, bahagia pun menjelma. Mari jaga bumi kita, hijau indah selamanya. Kalau hati saling cinta, rezeki datang bersama. Tiba-tiba, pokok yang besar itu mula mengeluarkan bunyi yang menarik. Ting, ting, ting. Buah pokok itu bukan buah biasa. Buahnya berbentuk siling emas. Apabila angin bertiup lembut, siling-siling itu berlanggar sesama sendiri. Ting. Pokok duit persahabatan ini merupakan lambang kebanggaan penduduk kampung. Siling emas itu boleh membeli apa-apa barangan yang terdapat di kampung tersebut. Terdapat 4 sahabat yang mempunyai kuasa magis di kampung ini. Masing-masing dikenali sebagai Aiman, Mei-ling, Arjun dan Maria. Aiman boleh mendengar bisikan alam. Mei-ling boleh menghidupkan lukisan. Arjun suka mencipta alat kecil, manakala Maria pula boleh berkomunikasi dengan haiwan. Bab 2. Bisikan dari pokok. Pada suatu petang di dataran Kampung Harmoni. Aiman berdiri di sebelah pokok itu. Tiba-tiba, satu suara perlahan kedengaran. Manusia, jangan lupa. Aiman menggosok telinganya. Peliknya. Aiman cuba menceritakan hal yang terjadi tadi kepada rakan-rakannya. Namun, mereka tidak mendengar apa-apa. Aiman berasa keliru. Tanpa berfikir dengan lebih panjang, dia dan rakan-rakannya terus bermain tanpa mengambil serius hal yang baru berlaku tadi. Bab 3. Bunyi yang hilang. Beberapa hari kemudian, suasana kampung tidak lagi seperti dulu. Pokok yang dahulunya berbuah lebat, kini sudah berhenti berbuah. Hari ini amat sunyi, kata Maria. Tiada satu siling emas pun yang jatuh. Pokok duit persahabatan ini juga sudah bertukar warna menjadi pudar. Mereka berempat berbincang sesama sendiri. Mereka berjangka bahawa terdapat punca luar yang menyebabkan kejadian ini berlaku secara tiba-tiba. Sungai yang ceria dahulu juga sudah bertukar wajah. Hari demi hari berlalu. Penduduk kampung mula menyedari sesuatu yang pelik sedang terjadi. Penduduk mula berasa risau dan menyalahkan antara satu sama lain. Kita harus buat sesuatu, kata Aiman. Jika tidak, penduduk akan terus bergaduh dan kampung kita akan menjadi huru-hara. Bab 4. Misi Wira Cilik. Empat orang sahabat mula menyiasat tentang misteri pokok tersebut.
Mereka mula menggunakan kuasa masing-masing untuk mengesan punca hal ini boleh berlaku. Arjun menggunakan alat ciptaannya untuk mengesan punca. Alat tersebut boleh mengesan perkara pelik yang berlaku di sekeliling mereka. Tiba-tiba, ada seekor burung datang kepada mereka. Cip, cip, cip. Maria cuba memahami bahasa burung itu. Burung itu menyatakan bahawa pokok itu sedih. Aiman teringat suara aneh yang didengarinya beberapa hari lepas. Dia mula berfikir. Matanya memandang ke arah sekeliling kampung. Aiman menarik nafas panjang. Rupa-rupanya, kampung mereka sudah dipenuhi oleh sampah dan sungai sekitarnya telah tercemar. Mungkin pokok ini sedang memberikan kita amaran, kata Aiman. Dahulu, seluruh kampung hidup bersatu padu dan menjaga kebersihan, kata mereka berempat. Mereka teringat waktu ketika pokok itu masih berbuah. Kita mesti ubah keadaan ini, kata Aiman. Mereka berempat nekat untuk mengubah situasi kampung menjadi seperti dahulu. Bab 5. Misi Kelestarian. Empat sekawan mula membersihkan persekitaran kampung. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengubah situasi kampung mereka. Aiman mula menanam anak pokok. Arjun dan Mening mengumpulkan bahan gitar semula, manakala Maria membersihkan kawasan sungai. Penduduk kampung mula menyendari usaha mereka. Seluruh penduduk turun padang untuk membantu mereka membersihkan kawasan kampung. Alam dijaga, hati gembira. Hidup bersatu, aman sentosa. Seronoknya apabila kita semua bersatu padu dan bekerja sama, kata Meli. Suasana kampung yang muram sudah bertukar menjadi ceria. Tiada lagi pencemaran alam dan seluruh penduduk kampung semakin gembira. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Bab 6. Bunyi yang kembali. Ting, ting, ting. Dengar tak bunyi itu? Kata Meli. Satu demi satu buah shilling emas muncul di dahan pokok. Mereka berempat bersorak keriangan. Nampaknya usaha mereka tidaklah sia-sia. Pokok duit persahabatan sudah bertukar menjadi ceria. Seluruh penduduk kampung belajar sesuatu daripada peristiwa ini. Rupa-rupanya, amalan kebersihan dan nilai kerjasama merupakan kunci bagi semua hal ini. Ingatlah semua bahawa keajaiban sebenar ialah perpaduan, kerjasama dan kasih sayang. Sekian, terima kasih. Dengarlah kisah kampung harmoni, hidup aman penuh seri. Ada pokok ajaib diberkati, siling emas rezeki diberi. Bersatu hati hidup bersama, tolong menolong sesama warga. Pokok berbuah tanpa dipinta, makmur kampung sejahtera semua. Namun manusia mula alpa, tamak haloba menguasai jiwa. Hilang syukur, hilang rasa, pokok pun kering tidak berbuah.